warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan sambung hadis. Hadis yang ke berapa? Siapa tahu? 3. Hari ini hadis yang keempat. Okey, dengar betul-betul. Nanti cikgu akan tanya soalan. Boleh? Okey. An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa huwa shadiqul masduq inna ahadukum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman thumma yakunu 'alaqatin mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalul malak fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi 4 kalimat bikat bi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id fawalladhi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Rawahu Bukhari wal Muslim. Okey, siapa tahu hadis ni pasal apa? Okey, hadis ni menceritakan tentang bagaimana manusia diciptakan. Siapa tahu macam mana manusia diciptakan? Apa? Menggunakan tanah. Okey, hadis ni bagi tahu. Okey, pertama, manusia diciptakan dengan apa? Tanah. Okey, air mani. Lepas tu akan jadi terbentuknya segumpal darah. Pandai. Lepas tu tulang belulang disaluti dengan daging. Lepas tu bila kita dalam perut mak kita 4 bulan. 4 bulan roh akan ditiupkan. So, dalam waktu ni Allah mengutuskan malaikat untuk apa? Ada 4 perkara yang di waktu kita 4 bulan tu 4 perkara yang ada. Yang pertama, apa yang ditetapkan? Yang pertama adalah rezeki dulu. Rezeki. Lepas tu ajal. Yang ketiga amalan kita. Yang keempat, macam mana kesudahan kita, sama ada bahagia atau sebaliknya. Contoh, rezeki yang kita dapat. Apa? Hari ni kita dapat rezeki apa? Yang pertama apa? Pandai. Siapa? Nikmat sihat. Bukan semua dapat nikmat ni. Yang kedua, nikmat apa? Menuntut ilmu. Okey, nikmat yang paling besar. Nikmat apa? Paling besar. Nikmat Islam. Pandai. Bersyukur. Kita ni dilahirkan sebagai orang Islam. Okey. So, kita dah tahu kita diciptakan daripada mana. So, kita nak jadi sombong ke? Kita manusia semua sama. Boleh? Tak payah ada sifat sombong. Sebab semua ni adalah milik Allah. Faham pun. Pandai. Yang kedua, amalan kita. Kita perlu pilih satu atau banyaklah. Satu amalan yang kita boleh buat. Apa contohnya? Yang kita selalu buat. Baca Quran ke, zikir, sedekah, buang sampah. Tapi kita lazimi, selalu kita buat. Supaya amalan tu sentiasa dapat pahala. Okey, yang ketiga. Apa tadi cikgu cakap? Ajal. Kita tahu ke kita meninggal bila?
Tak tahu, mungkin nanti kita jalan nak masuk kelas, kita tersepak ke apa, kita tak tahu kita meninggal bila. So kita kena siapkan diri kita dengan apa? Amalan kebaikan. Kita kena selalu doa. Doa ni pun awak selalu sebut. Baca. Rabbana atina hasanah wa qina. Okey, bagus. Yang keempat, apa tadi? Akhir hidup kita, sama ada kita nak pilih, kita nak meninggal dalam keadaan baik ke tak baik? Husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Nak yang mana? Husnul ke su'ul? Bukan husnul, maaf. Husnul ke su'ul? Husnul adalah kematian yang baik. Su'ul okey, so apa-apa yang kita buat, kita kena ingat setiap amalan kita akan dicatat. So kita sebagai pelajar kena buat apa? Sentiasa melakukan kebaikan. Buli boleh? Bergaduh boleh? Mengata boleh? Mencaci boleh? Mengata nama bapa boleh? Tapi satu soalan cikgu, kenapa selalu buat yang tak boleh? Kenapa selalu buat yang tak boleh buat? Sebab apa? Nak kumpul dosa. Hari Jumaat ini kita banyakkan apa? Kumpul pahala dengan apa? Selawat boleh, zikir boleh, tolong cikgu, senyum, sedekah. Banyak perkara baik. Tengok cikgu cakap, dia cakap. Itu baik ke tak baik? Macam mana nak akhir baik ke tak baik ni? Okey, cikgu cakap pasal apa tadi? Hadis? Betul lah hadis. Penciptaan manusia. Okey, apa yang telah ditetapkan? Yang pertama, rezeki. Yang kedua, ajal. Yang ketiga, amal kita. Yang keempat, kesudahan kita, sama ada bahagia atau tak, baik atau tak. Faham? Faham? Ada soalan? Cikgu ada soalan. Senyap semua. Hadis ni diriwayatkan oleh siapa? Bukhari je. Ada dua nama cikgu sebut tadi. Muslim. Okey, apa lagi cikgu nak tanya? Manusia diciptakan yang pertama daripada apa? Yang kedua, yang ketiga, daging. Yang keempat akan ditiupkan. Boleh? So nak sombong lagi? Okey, itu saja daripada cikgu. Segala salah, silap cikgu minta maaf. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.